Trump nak datang Malaysia. Ada yang entah sampai ada yang tuduh PMX tunduk kat Amerika. Ini jenis cakap siang tak pandang-pandang, cakap malam tak dengar-dengar. Mereka lupa apa pemimpin mereka buat dulu. Kita ingat lagi, zaman Mahathir, kapal Israel boleh berlabuh kat Malaysia. Itu dihentikan bila PMX ambil alih. Zaman PN pula, masa bersatu, PAS and Hadi Syok jadi kerajaan, pesawat Israel dapat kelulusan masuk ruang udara kita. Hari ini, mereka sakan betul, cuba rangkul emosi rakyat dengan cerita tak penuh, sekerat jalan. Kita kena faham, ini bukan cerita Malaysia seorang. Jemputan Trump bukan keputusan PMX seorang, tapi sebab Malaysia jadi pengerusi ASEAN, wakil 11 negara. Lagi satu, ni peluang besar. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 ni boleh jadi pentas untuk kita hantar mesej direct kat Trump. Hentikan kekejaman Israel, hentikan perang, akui Palestin sebagai negara berdaulat. Dan jangan lupa, ini juga pasal ekonomi. Kehadiran Trump menandakan dia beri pengiktirafan kepada ASEAN. Tahun 2024 saja, jumlah dagangan ASEAN Amerika capai rekod USD 453 bilion. Dan untuk Malaysia sahaja, dagangan dengan Amerika mencecah 325 bilion. Lagi platform ini juga akan buka peluang negara bincang pasal tarif yang mereka juga bising sebelum ni. Kita tahu kat PBB dah berpuluh kali orang kutuk Amerika tapi tak jalan. Kali ini lain sebab kita boleh nyatakan pendirian terus kepada Trump depan-depan, itu baru bermakna, baru berani. Dan PMX dah tunjuk contoh. Dia pernah bersuara pasal Palestin depan Kansellor Jerman, depan Presiden Amerika Joe Biden sendiri. Dunia dah nampak Malaysia tak tunduk, Malaysia berani. Jadi apa beza? Kalau Trump datang, Malaysia tetap akan berdiri atas prinsip. Jangan lupa juga, Malaysia satu-satunya negara Islam yang berani jadi penaung rasmi Sumut Flotilla di bawah PMX melalui Sumut Nusantara. Rekod ni lagi berkesan daripada sekadar tolak Trump sebab nak raih kepuasan politik yang sekejap tu saja. Jadi saya katakan di sini, menolak Trump hanyalah drama kosong. Tetapi berlapang dada sambut, Trump beri ASEAN dan Malaysia peluang berganda, mengukuhkan ekonomi, menguatkan politik serantau dan membela Palestin di muka kuasa besar dunia.